Yo, bro. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke YTJT yang tanya je tahu. Apa soalan dia? Hati aku tak tenang ke? Macam mana nak buat Hati tak tenang. Pertama sekali wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Pertama sekali, ketenangan hati ini boleh dapat dengan pelbagai benda. Dengan cara bermaksiat, tengok movie, tengok filem. Tapi ketenangan itu sementara saja. Awak seronok, awak gelak ketika filem tu berlangsung, tapi lepas filem habis, hati awak akan kembali ketat, hati awak akan kembali sedih. Tapi ada satu benda ni kalau awak buat, tenang itu semasa lakukan dan juga selepas. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut dipanggil baca Al-Quran dengan tadabbur. Mungkin awak tanya, apa tadabbur tu kan? Sebab tu kita bantu tadaburkan Al-Quran untuk awak, iaitu tadabbur 30. Jadi awak bacalah buku ni, insya-Allah bantu untuk awak tadabbur. Pandai baca Quran tau. Okay. Thank you bro, take care. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buku Tadabbur 30 adalah buku yang cukup sesuai pendamping dalam hidup kita. Jom kita miliki buku ini kerana dia merawat rasa duka kita, rasa sedih kita, rasa sempit hidup kita. InsyaAllah Tadabbur Al-Quran satu tingkatan yang baik dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran.